Macam hari-hari rasa pergi vacation lah. Kita sekarang berada dekat salah satu rumah customer kita yang request untuk kita buat full house renovation. Tengok. Custom cabinet, custom design, warna cabinet pun ala-ala dua tone. Customer dia nak pakai ala-ala Muji style tau. Kita bukan setakat jual fluted, bukan setakat jual UV board, macam-macam servis Zolma ada buat. Kita ada jual barang DIY, kita ada buat installation, kita ada buat renovation, ID, kontraktor, apa lagi, tor, semua kita buat. Tor monitor ketua. Okay, so hari ni saya nak bawa korang lawat, saya visit sikit rumah yang belum siap ni. Tapi kita boleh tengok lah macam mana planning yang Zoma buat untuk dia. Macam sini kita buat untuk area dia punya walk-in lah. Kau boleh nampak tu, boleh letak barang-barang dia kat sini. Bila masuk kau buka pintu tu, cantik. Okay, sini TV area dia. Nampak? Dia buat. So TV area dia main belah sini dining. Kalau kita boleh zoom kat belah belakang tu, nampak abang tu tengah buat kerja. Nampak kita punya kontraktor tengah buat kerja. Nak naik atas boleh, tapi atas gelap sikit sebab rumah belum buat lagi kan. So lampu tak ada. Tapi kita try je, jom. So kitchen cabinet pun ada kita buat semua. Nampak? A to Z tau, A to Z kita buat. Nampak abang tu tengah pasang, tengah bagi kemas, frame rangka dia apa semua. Ni dinding ni. Dia tengok dia tunjuk dinding. Nampak? Dinding ni semua custom tau. Kita buat layout balik dia punya dinding supaya bentuk macam mana yang dia minta. Ni macam bilik, nampak? Kabinet tak pasang lagi. Tapi boleh bayangkan dah, kat sini ada pintu, sini ada almari dia pasang, ataupun letak belah sini, macam ada katil sini. Okay, jom kita tengok ni atas sikit, tengok apa ada. Right, cameraman, hati-hati cameraman, tergolek dia. Okay, so SPC kita dah pasang. So nanti bila dah siap semua ni, kita akan polish balik, cantik balik, bagi kilau-kilau ting-ting. Ni rumah dia tinggi tau. Rumah dia dalam 3 tingkat 3 tingkat rumah dia. Okay, tengok bilik sini. Bilik sini apa dah buat? Bilik sini kita baru pasang frame dulu. Nanti most likely sini akan pasang katil sekali lah. Panel letak lagi. Okay, ni wardrobe dia siap. Wardrobe punya design, warna. Warna wardrobe dia. Bilik air masih dalam proses lagi. Okay, contoh bilik depan lagi. Full house renovation ni sebenarnya dia lebih menjimatkan daripada korang ambil sikit-sikit tau. Sebab apa? Satu kos je. Kadang-kadang orang ni kau ambil kontraktor ni, ambil idea ni, dia buat cantik. Ni tiba-tiba yang ni buat tak cantik, so nak tambah kos. So better cari satu orang untuk render satu house, untuk renovate satu house. Ni tinggal kursi, ni baru pasang flooring ni, SPC apa semua ni. Sebelah sana pun bilik juga. Okay, kita tengok tingkat atas last. Tengok apa dia. Tak sabar betul nak tengok rumah dia ni siap. Dia ambil masa sikit lah. Tidak siap ni, saya akan buat satu video tunjuk the whole house punya view. Mesti korang suka punya view dia, sebab asal rumah dia ni pun dah memang cantik. So bila customer hire kita orang Zolma as designer, 2 kali 10 kali ganda cantik. Ni view dia kat atas. Betul. Dia belum buat lagi apa lah, tapi ni daripada atas ni. Bayangkan korang bangun tidur, katil satu kat sini, bangun tidur, tengok langit macam ni. Macam hari-hari rasa pergi vacation lah. Tak sabar nak tengok. Okay, so stay tune, follow account kita, komen, like, share, apa semua lah yang korang boleh buat untuk dapat tahu update seterusnya. Ingat Deko, ingat Zolma. Promo 77 masih berlangsung. Ingat Deko, ingat Zolma.